apakah hukumnya bermesra dengan janda? Tak soalan. Ke tak betul? Betul tak? Ha. Mu pelik-pelik semua lah. Siapa dia? Kalau ada kaitan hubungan, dia bolehkan. Ya gini, mahram ke tidak? Mahram, silakan. Tak ada kira janda ke anak dara, gurau dah. Faham? Kalau bukan mahram, tak boleh. Kerana laki-laki perempuan, kalau bukan mahram, dia ada perasaan. Kita kecil lagi gini, dia tidak ada syahwat. Sebab tu budak-budak kecil gini, boleh main pondok-pondok. Ingatlah kita kecil-kecil dulu, main pondok-pondok dengan anak jiran. Anak jiran puang. Umur 6 tahun, kita 7 tahun. Main nikah-nikah dah. Juru nikah 4 tahun. Faham lagi? Jadi laki bini buat pondok belakang rumah, betul tak? Main tidur-tidur, tapi tak ada buat belak-belak. Budak-budak tak ada syahwat, tak ada lagi. Faham? Buat si lemak, si dagang, si kabu, tapi pasir dalam. Betul tak? Kerana apa boleh main? Kerana tidak ada syahwat. Keinginan yang balik pada keinginan seks tak ada. Cewak mak tua gini main pondok-pondok. Laki 30, puang 27. Macam main tidur-tidur gitu. Memang tu baby pondok saya kata. Faham lagi? Nampak? Pasal laki dengan puang ni macam magnet. Magnet ni kalau jauh dia lebar. Betul tak? Magnet jauh dia lebar. Dia dekat. Dia lepas dah dulu. Dia mari ori. Main dah. Sungguh. Tak usah kata orang muda gini ni. Hak tua gelepar. Dah, faham tak? Hak tua tu. 77 ayah long. Nak? Jangan main lah kata puang kan. Lepas tu dia kembang katung. Kembang katung mandi telaga kapung-kapung. Dia bakal kembang gitu. Berat tu. Dia tak ada apa, tak weh. Orang tak say dah kita. 60 dah. Jangan main ayam tak patut, itik sudu. Faham? 60 memang dah. Kembang katung 60 mak repik memang tambah dah kamu. Lalu ayam long. Balik surat lagi. Sesak nampak ayam long tengok mu.